Pak Ton, mana kereta saya Pak Ton? Dah siap belum? Saya dah hantar kat bengkel Pak Ton dah sebulan lebih dah ni. Poket duit saya ni dah kering dah, tiap-tiap hari duk bayar tambang bas. Penat Pak Ton macam ni. Relax Pak Put, relax. Ni Pak Put nak abang mai. Mekanik sebelum saya ni, jahanam bengkel ni dibuat. Ada patut dia tukar minyak hitam yang tiruan. Dia balas spark plug. Nak tayar pun dia balas. Memang penyamun lah mekanik sebelum ni. Ya, itu saya tahu Pak Ton. Sebab tu saya pilih Pak Ton jadi mekanik bulan lepas. Pak Ton yang kata Pak Ton boleh settle kereta saya ni. Lah ni macam mana kereta saya? Bila nak siap? Sabar Pak Put, sabar. Kita kena bantras dulu penyelewangan mekanik lama ni. Bayangkan Pak Put, skru tayar yang saya hamak tadi, hak tu pun dia curi. Lah ni macam ni, saya akan pastikan setiap paku, setiap skru, setiap minyak hitam yang dia ambil tu, kita akan kembalikan ke bengkel ni. Kita lawan tak lawan. Anda orang Kedah nak bayar zakat? Jom berzakat dengan Seriti. WhatsApp nombor di bawah. Aduh Pak Ton, bagus Pak Ton duk lawan penyamun. Lawan salah guna kuasa mekanik lama. Cuma masalah dia Pak Ton, saya nak guna kereta saya tu Pak Ton. Saya nak guna. Pak Put, reformasi bengkel ni makan masa yang lama. Kita kena ingat betapa zalimnya mekanik kita yang dulu ni. Spana yang tahun 2020 hari tu pun dia tak bagi balik. Pak Put jangan mudah lupa. Kita kena ingat semua kezaliman tu. Aduh, reformasi pula Pak Ton. Saya bukan mudah lupa Pak Ton, saya tahu sejarah mekanik lama. Cuma sekarang ni Pak Ton dah jadi ketua bengkel lah ni. Pak Ton dah jadi mekanik bengkel ni Pak Ton. Sekarang ni saya nak kereta saya Pak Ton repair. Bukan Pak Ton duk cerita mekanik lama punya sejarah hitam. Setiap kali saya masuk bengkel Pak Ton, alasan yang sama. Duk cerita mekanik lama punya kesalahan. Bila kereta saya nak siap? Nak beli kereta? Boleh kontak nombor kat bawah. Hai, saya Syaz Proton. Relax Pak Put. Nampak garang sangat ni. Nanti saya buat sidang media pasal kesalahan depa dulu. Aduh, sidang media pula Pak Ton. Orang nak Pak Ton bekerja, bukan ungkit kisah lama. Tak apalah Pak Ton. Saya dengan kawan-kawan nak tukar Pak Ton lepas ni. Tak boleh harap langsung. Cakap je pandai. Salah guna. Ya. Betul. Ini yang sebabnya harus kita ingat. Jangan ulang kesilapan itu. Yang kerana bila akhirnya yang terbeban, ya, yang terpaksa bayar kita.